Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini cikgu nak bincangkan soalan nombor 14. Ini adalah soalan percubaan matematik SPM tahun 2005, kertas 1. Markah min bagi satu kumpulan murid seramai 10 orang dalam satu ujian ialah 45. Seorang daripada mereka yang markahnya 90 markah telah dikeluarkan dari kumpulan tersebut. Apakah min markah baharu? Okey, jadi untuk jawab soalan ini, pertama sekali kamu kena tahu apa maksud min. Min bermaksud purata markah. Jadi purata markah, cara kita nak cari purata markah, kita kena jumlahkan semua markah tersebut dan bahagikan dengan bilangan markah. Jadi ingat, min sama dengan purata markah iaitu jumlah markah bahagi dengan bilangan markah. Ada kat sini 10, bagi 10. Okey. Dan dalam soalan dia bagi tahu min bagi satu kumpulan murid seramai 10 orang dalam satu ujian ialah 45. Jadi min dia bagi tahu. Jadi dari formula ini, min ini kamu gantikan dengan 45. Jadi 45 sama dengan jumlah markah ni sebab panjang, cikgu gantikan dengan satu pemberi upah. Cikgu gunakan sebagai X. Okey, X ni sama dengan jumlah markah. Jadi 45 sama dengan X bahagi 10. Di mana X ini ialah jumlah markah. Jadi mula-mula cari nilai X. Jadi 45 sama dengan X bahagi 10. Tengok di sebelah kanan, kita ada nombor 10 ni berada di bawah. Jadi 10 dan X ni adalah operasi bahagi. 10 kena pindahkan daripada kanan ke kiri. Belah kanan operasi bahagi, bila pindah ke belah kiri, dia akan jadi darab, iaitu 45 darab 10. Jadi 45 darab 10 sama dengan X. Jadi X kamu dapat 450. X ini apa? X adalah jumlah markah. Jadi daripada soalan dia kata seorang daripada mereka, iaitu seorang daripada murid yang mana markahnya 90 markah telah dikeluarkan dari kumpulan tersebut. Apakah min baharu markah? Dia minta kamu cari min baharu markah. Jadi sekarang ni situasi dia, jumlah markah yang asalnya 10 orang adalah 450. Seorang murid yang mana markahnya 90 telah dikeluarkan daripada kumpulan 10 orang ini. Jadi kita dapatkan jumlah markah yang baru iaitu 450 kena tolak dengan markah 90 markah ini. Iaitu seorang tu markah 90 tolak 90. Boleh guna kalkulator 450. Kamu tolak 90. Kamu dapat 360. 360 ni markah baru bagi, kalau asal tadi 10 orang, bila seorang dah dikeluarkan, bilangan murid dah jadi 9 orang. Jadi kita kira pula min yang baru. Min baharu sama dengan jumlah markah dia dah jadi 360. 360 bahagikan dengan bilangan murid iaitu 9. 360 bahagi 9 adalah 40. Jadi jawapan dia adalah 40, iaitu B. Okey, alright. Terima kasih.